Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Wartawan Nur Arisa Najwa, mewakili TV PSS Setiara, akan melaporkan tentang program Tadarus Al-Quran tahun 2025. Nak tahu apa yang akan jadi? Mari ikuti saya hingga ke penghujung video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PPIM SMK Tiara Permai akan mengadakan Tadarus Al-Quran peringkat kebangsaan pada hari ini Isnin 17 Mac 2025. Salam Ramadan buat semua. Salam Ramadan buat semua. Assalamualaikum Saza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadarus Al-Quran lazimnya dianjurkan setiap kali menjelang bulan Ramadan. Boleh Ustazah kongsikan kelebihan bertadarus di bulan Ramadan? InsyaAllah saya bagi sedikit kelebihan berkaitan dengan baca Quran, yang mana pada bulan Ramadan kita sering dengar membuat program tadarus ataupun tadarus di masjid, di sekolah dan bersama murid-murid. Tujuannya, kelebihannya salah satu daripadanya kita dapat betulkan bacaan dalam Al-Quran, dalam tajwid lah bacaan Quran. Ia juga sebagaimana amalan yang kita buat ni pada bulan Ramadan ni mendapat pahala yang berlipat ganda. Jadi selain daripada bulan Ramadan, Quran ini juga jadikan satu istiqamah dalam amalan kita seharian. Baik, terima kasih Saza. Sama. Jadi, sampai di sini sahajalah laporan saya pada hari ini. Saya, Wartawan Nur Arisa Najwa, mewakili TV PSS Setiara. Setiara sentiasa juara. Swipe!